Dr. Sam. Isu mengenai kemampuan Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, Dr. Sam, sebagai calon Perdana Menteri PM merupakan topik perdebatan hangat dalam lanskap politik Malaysia. Mari kita bincang, dengar dan lihat, pahami sesiapa yang boleh menerjui Malaysia di masa-masa mendatang selepas Anwar Ibrahim. Dr. Sam dilantik sebagai pengerusi Perikatan Nasional PN pada 22 Februari 26 yang lalu. Pelantikan Dr. Sam menjadi satu isu juga yang diperdebatkan, mendapat reaksi ramai di kalangan netizen juga ahli-ahli politik tanah air di Malaysia. Beberapa pandangan pihak tertentu, penganalisis dan berbagai pro dan kontra kedua-dua pihak penyokong dan juga tidak kurang pembangkang ataupun idea-idea yang tidak sehaluan dengan pihak yang maukan Dr. Samsuri menjadi Perdana Menteri Malaysia. Yang anehnya pula, Tuan punya badan sendiri, Dr. Samsuri, langsung tidak berhajat pada masa ini mau jadi Perdana Menteri, mengikut beliau pernah katakan hal tersebut. Jadi, mari kita teruskan apa pendapat masyarakat umum dan juga para pemimpin dan juga ahli politik, penganalisis dan sebagainya. Kita akan petik, dengar, bacakan sebagaimana yang dinyatakan oleh pihak-pihak yang saya maksudkan, sama ada dari penyokong ataupun mana-mana pihak yang tidak bersetuju. Inilah kita mau lihat, baca dan dengarkannya. Untuk jadi Perdana Menteri Malaysia, ini bukanlah semudah seperti kita baca 2 kali 5, 10. Pihak yang mempersoalkan kelayakan beliau atau beberapa faktor pengalaman nasional dan global. Kritikan mendakwa beliau kurang pendedahan di pentas antarabangsa dan diplomasi berbanding pemimpin veteran lain. Ada yang menyempatkan beliau hanya bertaraf kelas domestik dan belum teruji menguruskan isu-isu kompleks negara. Ini sudah satu poin yang amat berat juga. Jangan marah saya ya. Saya hanya mendapat informasi sumber-sumber yang saya percaya mempunyai pengalaman luas yang saya dapat kali ini untuk kita sama-sama nilai dan bacanya. Kedua, ini juga penting. Prestasi negeri. Pengkritik merujuk kepada rekod ekonomi Terengganu yang mempunyai KDNK rendah
berbanding negeri lain sebagai hujah beliau belum bersedia memacu ekonomi negara. Okey, ini autoriti dalam parti. Terdapat penganalisis yang mempersoalkan sama ada beliau mampu mengawal pemimpin lebih senior dalam gabungan PN. Memandangkan beliau bukan presiden parti, beliau juga dilihat oleh sesetengah pihak sebagai sekadar frontman, sementara keputusan sebenar masih di tangan kepimpinan tertinggi PAS. Yang ini latar belakang akademik. Ini pribadi ya. Ada pandangan yang menyatakan bahawa gelaran PhD dalam bidang aero angkasa bukan jaminan kehebatan dalam kepimpinan politik. Ini betul. Ini pendapat, sokongan dan keyakinan. Ini yang menyokonglah. Sebaliknya penyokong beliau melihat Dr. Sam sebagai wajah baru yang diperlukan Malaysia. Ini hebat jugalah. Okey, kita teruskan. Image profesional dan sederhana. Beliau dianggap membawa selera politik baru dengan image teknokrat dan profesional yang lebih mudah diterima oleh semua kaum termasuk bukan Melayu. Sokongan tokoh veteran, tokoh seperti Tun Dr. Mahathir Mohamad, ini lagi balik, dan Tan Sri Muhyiddin Yassin, ini juga pernah menyatakan bahawa Dr. Sam mempunyai personaliti baik dan ciri-ciri pemimpin masa depan yang layak menjadi PM. Ini susah mau dipahami. Yang menyebut layak pun sudah tidak layak. Bagaimana pula mau merekomen si A, si B layak? Sendiri pun susah mau layak. Semasa dulu, itu okeylah. Apa pemimpin cakap, orang kampung, kaki tangan kerajaan dan sebagainya, tungap saja. Kita balik lagi kepada sokongan yang akan mereka ketengahkan Dr. Sam. Penyatuan PN, pelantikan beliau sebagai pengurusi PN dilihat sebagai langkah serius gabungan tersebut untuk memperkukuh struktur kepimpinan bagi menghadapi PRU 16. Ini adalah gimmick. Secara ringkas, Dr. Sam sendiri sebelum ini menyatakan bahawa jawatan PM bukan sasarannya. Itu sudah saya beritahu awal-awal tadi. Apabila menyertai politik, sebaliknya beliau lebih fokus kepada objektif perkhidmatan. Setakat Mac 2026, status beliau sebagai calon PM masa depan masih di peringkat cadangan dan perbincangan dalam PN. Paham, itulah sebenarnya politik.